11 pemain utama untuk kedua pasukan sedang berjalan masuk untuk meneruskan aksi kedua peringkat suku akhir 3-1. Dan itu adalah keputusan sebelum ini, dan hari ini adalah perlawanannya berbeza, hari yang berbeza tetapi impian yang sama. Mereka mahukan separuh akhir. Pideram FC satu lagi impian untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Malaysia. Peluang untuk Kuching City. Satu hantaran yang menyilang. Berjaya disambut. Satu gerakan yang berbahaya membabitkan Daniel Asri. Satu kombinasi, kita lihat bagaimana dia datang dari belakang. Cubaan terus dari luar kawasan penalti, tetapi percubaan itu tak cukup berbahaya. Tetapi satu amaran lagi, satu peluang yang dia ambil. Perhatikan gerakan ini. Cuba untuk mencari rakan dan akhirnya kehilangan bola. Dan sebaliknya kita terarah kepada Ramadan Saifullah semula. Giliran Kuching, Patricia Tembi juga melibat. Di sini kita lihat dia melebarkan gerakannya ke atas. Satu hantaran dan juga satu sambutan yang cantik untuk membuka jaringan yang pertama. Sorakan gemuruh di Stadium Negeri Kuching meraihkan jaringan Ronald Ngawanca untuk dia membuka jaringan pertama. Dan juga ini merupakan jaringan keduanya dalam saingan Piala Malaysia. Kita perhatikan satu gerakan yang begitu berbahaya yang dicipta oleh Kuching. Bermula dari barisan pertahanan, bagaimana mereka build up serangan, babitkan juga di bahagian tengah dan juga di barisan hadapan. Terlupakan seketika perkara itu, kita berikan tumpuan percubaan yang sedang dilakukan oleh DPMM. Peluang pertama Jordan Murray. Satu tandukan, tapi tidak ada masalah untuk Haziq menidakkan percubaan itu. Namun pujian untuk DPMM, terutamanya Jordan Murray. Dia melonjak tinggi. Ramadan terus ke hadapan, melambung tinggi. Ada tandukan penggelutan di depan gawang. Aimi berjaya menangkap kemas. Sepakan yang baik sebenarnya. Terus hadapan gol, ditanduk keluar. Masih ada pemain-pemain Kuching yang mengawal, menolak semula ke seberang sini, mendapatkan Patricia Tembi. Dia mengawal lebih naik ke atas untuk satu lagi hantaran cantik. Dan kali ini singgah di kepala ketua pasukan James Sokuosa untuk melebarkan lagi kelebihan Kuching City. Kita lihat bagaimana ketenangan Petrus Shitembi. Kedudukan James Sokuosa itu bebas untuk dia melonjak, untuk dia membuat satu tandukan tepat ke arah gol. Sekaligus meranapkan lagi impian DPMM untuk mencari gol penyamaan. Sebaliknya Kuching terus melebarkan kelebihan gol. Giliran James Okuosa. Dua pemain sampai tapi dia berlepas untuk menolak kepada Jordan Murray. Hadapan Hakimi melepaskan percubaan cantik. Dan percubaan itu terus masuk ke gawang dari Hakimi Yazid Said. Jaringan cantik dari pemain ini. Kita perhatikan bersahaja pergerakan dan juga tersusun dari DPMM. Jordan terlibat, nolak kepada Hakimi, tidak dikawal. Haziq tertewas. Untuk Hakimi Said membuka jaringan pertama DPMM.
Dan jaringan ini merupakan jaringan keduanya dalam saingan Piala Malaysia. Ia turut menjaringkan gol ketiga di PMM terikat ke atas Kelantan di pusingan 16 lalu. Ofensi tadi Patricia Tembe, tapi lega. Gabriel dia menyentuh. Ada sorakan, satu tolakan ke hadapan, berbahaya untuk DPMM. Percubaan kedua itu berhasil. Siapa yang jaringkan gol ini? Ialah pemain baru yang dimasukkan dan juga pemain baru Kuching City. Satu perubahan taktikal yang berhasil dari Aidil. Kita lihat dia menggunakan kelebihan pemain-pemain yang ada. Kemasukan pemain ini menambah derita kepada DPMM yang hanya seketika meraihkan jaringan pertama mereka. Dan kita lihat bagaimana Gabriel pula menjadi pemusnah. Gabriel Felipe Arca. Tetapi DPMM tidak berputus asa. Mereka masih lagi mencuba untuk dapatkan ruang terbaik. Tommy naik lebih tinggi kali ini. Kehadapan percaya dari Tommy. Kawal satu tenin dan terus percubaan ke arah gol dari Christian Oribiso. Pemain yang baru dimasukkan. Gantikan pergerakan Yura. Ini fizikal yang tinggi kita lihat satu lagi peluang yang sedang dicipta untuk Kuching. Antaran pendek yang tak berhasil mendapatkan Gabriel di bahagian depan. Kini percubaan terus sedikit saja melambung tinggi. Sentuhan pertamanya berbisa. Peluang terhidang. Satu sentuhan terus. Lempatan yang cantik. Come on, Patricia Tembe. Nolak. Untuk tiupan whistle. Untuk penamat. Satu keputusan yang membanggakan untuk Kuching City FC. Mereka berjaya melangkah satu demi satu halangan. Dan halangan sebentar tadi berjaya dilepasi dengan penuh bergaya. Dengan 3-1 meranapkan impian DPMM dan sekaligus secara agregatnya Kuching City melangkah ke separuh akhir dengan keputusan 6-2. Namun perlawanan ini Kuching City FC 3-1 DPMM FC.